Yang ketiga tu, ketiga membina jambatan kedua permas itu dari segi Infra jalan. jalan tu saya mengatasi masalah kesesakan jalan lah. Jadi saya pun berfikir juga, apa kita nak cakap pada kerajaan sesak, jalan sesak. Tapi saya kalau perkara tu masalah, saya cuba cadangkan lah macam mana menyelesaikan masalah tu. Jadi antaranya adalah di Jambatan Permas. Dan saya pun, itu yang kecil. Tapi saya fight juga yang besar tu. Jambatan Permas yang sekarang ni, saya nak tambah lagi satu. Kira flyover ke Pemas. Kan ada sungai Tebrau tu. Okey. Kan ada satu jambatan tu. Okey. Saya minta bina lagi satu. Itu dia dah dia pun dalam bajet, saya ingat dia dah buat kajian dalam 200 lebih juta juga, 217 juta. Jadi saya memang haraplah Cik Roman supaya jambatan tu dapat dibuat lah. Jadi jambatan tu fikir Majlis Raya Johor Bahru dengan JKR macam mana dia nak buat. Saya ingat perkara tersebut telah dirancangkan daripada mungkin start bermula daripada 2026 hingga 2030. 2030 tu mungkin lah kalau saya ada lagi saya nak tengok jugalah jambatan yang saya nak sangat tu dapat dibina. Itu antara yang perkara yang saya nak sangat. Jadi juga membina masjid. Saya ni masa Datuk Khalid tu mentadbir di kawasan Pasir Gudang ni, masjidnya banyak dibina. Saya ingat lebih 10 lah. Tu jasa Datuk Seri Khalid Nordin ni membina masjid di Pasir Gudang ni. Selepas dia tak ada di sini, kekalahan Barisan Nasional pada 2018 ketika tu sampai sekarang saya ingat masjidnya tak ada lah yang baru dibina. Itu sebablah saya kalau boleh dalam saya punya pentadbiran naklah satu masjid. Bukan hanya orang cakap, bukan hanya dunia juga, akhirat pun kita cuba. Jadi di Tropicana tu lah saya nak cuba dapatkan masjid untuk area sebelah Taman Tropicana lah, Teluk Tropicana tu lah yang saya cuba usahakan. Dan juga persembangan-persembangan jalan lah. Yang selalu jalan-jalan yang sesak tu lah. Saya dah highlightkan benda tu supaya diselesaikan. Di jalan pesisiran pantai, masuk ke Kota Puteri ataupun sesak. Dan jalan-jalan Sri Alam nak masuk ke highway Pasir Gudang, itu ada beberapa sempang yang sesak. Kat situlah saya minta supaya dia orang selesaikan masalah tu supaya kesesakan jalan melalui lintas ni tak teruk lah. Kalau kita lihat orang Kuala Lumpur ni biasa sesak ni. Lama biasa, tapi orang Pasir Gudang ni tak boleh. Dia lama sikit dia dah risau. Jadi perkara tu sebelum terlalu teruk, saya cubalah untuk selesaikan masalah tersebut supaya masa akan datang tu tidak ada masalah yang kita tak boleh lambat. Dan soal kesesakan ni, kalau kita lambat dia makin teruk dan akhirnya kita perlukan belanja yang sangat besar. Dah sampai perkara tersebut memang saya ingat susah nak diselesaikan.